seperti juga Encik Muhammad Nasri bin Hamidi, anggota Lembaga Koop Sahabat, Ibu saya Tuan Haji Masri bin Mahmud, Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Koop Sahabat. Yang bahagia Ustaz Muhammad saya Faizal, anggota Lembaga Koop Sahabat, pengusaha tertinggi kaki tangan Koop Sahabat, pelajar kolej Mesti Abdullah Semawib, dan pelajar Tafiz Az-Zikrul Hakim. Sehadirin yang saya kasih sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Ta'ala pada pagi ini dapat kita mengadakan satu program yang dikatakan program yang sangat hebat, yang program yang dirahmati Allah SWT, program yang sentiasa malaikat mendoakan tuan-tuan dan puan. Bila sebut je 3 majlis yang besar, pasti para malaikat akan hadir. Salah satu dia adalah majlis ilmu. Yang kedua, majlis yang selalu, yang pertama majlis ilmu, yang sentiasa mengingatkan manusia tentang kebaikan. Yang kedua, majlis zikir. Kalau di satu tempat tu ada majlis zikir, sentiasa peringati Allah SWT, sentiasa berselawat pada Rasulullah SAW, malaikat akan hadir. Dan yang ketiga, majlis khatam Quran atau majlis baca Quran dan sebagainya, di situ malaikat pasti hadir. Jadi di hari ini, tuan-tuan, alhamdulillah, malaikat mendoakan tuan-tuan pada hari ini. Duduk saja, malaikat mendoakan kepada Allah SWT, ya Allah, ampunkan orang-orang yang hadir dalam majlis ini. Ini Masya Allah satu benda yang sangat, benda yang kata paling mudah dalam dunia, tapi susah orang nak buat. Duduk dalam majlis, walaupun tertidur je gini, contoh perkara ni, kasi tempat lain, tertidur pun boleh pahala. Dan malaikat sentiasa berzikir selagi mana kita berada dalam dewan ini, selagi itu malaikat akan mendoakan kita, insyaAllah. Okey. Jadi alhamdulillah, terima kasih kepada Koop Sahabat yang kita rancang sebelum ni atas pertemuan kita, perbincangan dengan Koop Sahabat. Jadi saya daripada angkasa, seperti mana pengurusi majlis ada sebut tadi, saya juga pengurusi masjid di Bandar Baru Bangi. Kalau di Selangor dia tak panggil pengurusi, dia panggil nazir. Siapa lalu bulan puasa ni, saya rasa ramai ni bulan puasa ni pasti kaum ibu akan pergi ke Bangi. Tahu ada apa? Tanya dia orang. Pasti Bangi akan jam. Dan kaum bapa setelah dia menghantar isteri-isterinya pergi ke situ, dia akan tidur di masjid saya. Itu yang saya suka. Sebab apa, situ banyak butik-butik baju raya. Jadi datanglah ke Bandar Baru Bangi, kempen yang belum tahu lah. Di section 89 dekat dengan Evo Mall, depan tu banyak butik. Butik macam-macam butik lah. Saya sendiri pun kalau shopping, sehari nak raya ataupun besok nak balik kampung, baru saya pergi. Tapi dah saya dah tak ada dah. Jadi nak ceritanya, bila menyambut Ramadan, kita pasti pertama kita akan gembira lah. Ulama dulu tuan-tuan, hari ni hari raya, besok dia dah menangis dah. Ada 2 menangis. Satu sebab kita nak meninggalkan Ramadan. Yang kedua sedih Ramadan dah tinggalkan. Yang ketiga tu apa dia? Dia dah doa dah, ya Allah, sampaikan aku bulan Ramadan tahun depan. Kita doa, Allah baghna fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Betul? Ya Allah, sampaikan aku, berkatilah bulan Rajab, bulan Sya'ban, sekarang bulan Sya'ban. Allah baghna fi Sya'ban wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkatilah bulan Sya'ban dan sampaikan aku bulan Ramadan. Tapi ulama-ulama tuan-tuan, orang yang cinta, orang yang alim, orang yang hebat, hari ni raya menangis, jumpa tak lagi tahun depan aku Ramadan. Dan dia benar, ya Allah, jumpakan aku Ramadan tahun depan. Padahal baru hari pertama. Kita, cantik balik kampung kan. Bagus, betul bagus. Cuma, Allah, berapa hari lagi kira kan, nak habis Ramadan. Kadang yang ayah-ayah kan bukan ke sini lah. Dia pun macam anak-anak kita dah. Yang, berapa hari lagi yang? Berapa hari lagi, lamanya, nak habis dah. Kan, zaman muda-muda dulu lah. Tapi zaman kita tua ni, kalau boleh biarlah lambat sikit. Jadi saya pesan sangat tuan-tuan. Saya kalau malam pertama di masjid saya akan buat ucapan kepada jemaah saya. Masjid saya kalau malam pertama tu penuh. Dan seterusnya penuh, alhamdulillah. Kalau tuan-tuan tak percaya, pergi malam 27, pergi masjid saya. Korang akan tengok malam 27 Ramadan seperti mana malam pertama Ramadan. Apa yang saya buat tuan-tuan? Tahu? Semenjak saya ambil alih masjid itu, bukanlah merampas kuasa masjid, tak. Alhamdulillah, ini pun bukan daripada saya, daripada Allah SWT ilham kepada saya.
Kalau ada di sini yang JK masjid ke, JK surau ke, kalau ada kan, cuba terapkan benda ni. Yang pertama, buat majlis khatam dalam semayang. Bukan majlis khatam tadarus tu buat juga. Petang-petang lepas tarawih kita baca kan. Di pejabat buat grup macam office saya kerja di Biro Angkasa walaupun saya kita lead untuk buat tadarus, buat kumpulan. Satu kumpulan 8 orang ke 10 orang baca ramai waktu rehat tu kan. Lepas tu buat majlis khatam. Saya rasa kau sahabat buat kot insya-Allah. Buat, kita bagi sikit hadiah pada mereka yang membaca Quran tadarus. Itu menggalakkan kita. Di pejabat pun kita ya, di masjid, di taman rumah kita pun ya. Jangan lepas tarawih tu balik, duduk-duduk tadarus dulu kan. Balik rumah tu insya-Allah rumah tu takkan lari. Dia pergi rumah pun tak ada hilang. Takkan baku, jangan risau. Duduk masjid. Jadi apa yang saya buat di masjid saya, malam 27 tu malam khatam juz 30. Bermulanya malam pertama, masjid saya dah buat 1 juz lebih. Mula-mula saya buat, saya ditentang. Saya share lah kan, pengalaman kita. Nampak benda baik ni memang akan ditentang dulu. Alhamdulillah masjid saya tahun lepas masjid terbaik Selangor. Alhamdulillah. Berkat doa tuan-tuan lah. Tapi kita kena sebagai ketua, kita kena nekat, kena siap menghadapi fitnah, kena siap menghadapi cabaran, kena siap dikecam. Itu biasa. Tuan-tuan puan, benda baik ni takkan ada yang tenang. Rasulullah SAW sendiri pun bila dakwah, dibaling tai unta, dibaling perut Nabi Unta, disekat tengah jalan, nak dibunuh pada sahabat berjuang. Bagaimana dakwah tu? Kan? Berserulah kita kepada Allah dengan bil mau'izah, bil hikmah, kita berdakwah. Semua tuan-tuan puan ada tanggungjawab dakwah. Semua orang kena berdakwah. Dakwah tu apa? Seruan untuk sampai satu kebaikan. Jadi malam pertama saya buat, saya akan tazkirah pada jemaah ini. Pastikan, ini untuk tuan jugalah. Pastikan malam pertama tuan-tuan dah kena buat duit. Sebab tuan-tuan tahu kan, malam Qadar bila tak tahu? Cuma ulama' ada bagi tips. Itu sebab dalam kitab-kitab, kalau tuan-tuan belajar, ulama' dia dah susun cantik dah. Imam Ghazali, Imam Syafi'i, diorang tu tiap-tiap tahun dapat Lailatul Qadar. Ulama' hebat, tiap-tiap tahun dapat Lailatul Qadar. Kita pergi Kamda contohnya. Tapi kita tak tahu bila malam tu. Betul? Allah Ta'ala bagi hint dah. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar kan. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr tanazzalul malaikatu war ruh. Malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang 1000 bulan. 1000 bulan bersama dengan berapa? 83 tahun 4 bulan. Maknanya kita selagi malam tu kita singgit, Allah gantikan maknanya pahala kita selama 1000 bulan. Dalam setahun 12 bulan, betul? Kalau 1000 bulan berapa tahun tu? Umur kita tuan-tuan, sebab Rasulullah beritahu hadis dah. Umur umatku antara Sitin wa Sab'in. Umur umat aku antara 60 hingga 70. Ini kita ni dah dekat-dekat dah ni. Saya pun dah dekat dah. Kan? Saya dah 51, maknanya 6 tahun lagi dah. 9 tahun lagi dah 60. Kan? Kita kena bersedia. Kalau bonus 70% tu ke bonus tu kita lah. Kita kira umur aku dah 40 lagi 20 sampai ke tak aku 60 ni. Umur aku dah 59, setahun lagi nak pencen. Sampai ke dah. Kalau dah pencen tu, pencen je lah kan. Sebab kita nak fokus kita akhirat. Kalau boleh lah kan. Jadi kita malam pertama saya dah buat. Tuan-tuan pun kena bawa duit setiap hari. Pastikan duit ada dalam poket, saya cakap. Jemaah saya pun saya seru. Masjid saya, ni saja share sikit lah. Bulan Ramadan, saya kena ada 900,000. Macam mana saya nak dapat duit tu, tuan-tuan? Kalau tak ada 900,000, saya pengsan. Sehari di masjid saya, orang buka puasa 2,000 orang. So apa, saya terpaksa lantik 8 caterer, bagi-bagi pula pecah. Kita orang bulan 10, 11, dah bincang dah. Dah keluar tender. Padahal saya pun bekerja dekat ni, tapi masjid saya terpaksa buat macam tu dan sebagainya. Sebab makan, buat duit dan sebagainya. Itu saya belum cerita macam mana nak meningkatkan kutipan dana masjid. Kalau siapa ada JK masjid kat sini, surau, contoh cerita sini, kita datang masjid saya lah. Saya bagi tips. Siapa datang masjid saya, insyaAllah sup kambing. 2 hari lepas ada tetamu datang, sup kambing saya bagi dia makan. Sebab apa kita Alhamdulillah, duit tu kita bagi balik kepada orang-orang yang datang ke masjid, jamu balik. Okey, malam pertama tuan-tuan kena bawa duit semua. Takkan dari tahun
sebelum ni RM1 je dalam poket kan. RM1 itu je RM1. Yang lelaki pun sama ni, setiap Jumaat RM5, RM10. Cuba tuan-tuan perubahan, bermula Jumaat ni azam RM50, cuba. Boleh, saya dah try dah. Mula-mula berat juga, RM50 banyak ni. Aku beli si minyak ni kan, RM50, macam-macam kan, boleh top up dah cenggu ni. Tapi kena kuatkan, bubuh jadi RM20. Lepas tu dah 2-3 bulan, tukar pula 100. Ada berani tak? Tak berani semua dah ni. Pernah tak jumpa saja kita share. Pernah tak jumpa orang yang banyak infak miskin? Pernah jumpa? Aku ni ustaz, orang jumpa saya, ustaz, saya ada masalah ustaz. Saya ni hari-hari orang datang masjid, saya cerita masalah keluarga macam-macam. Ada apa masalah tuan? Saya ni infak, saya bankrupt ustaz. Saya miskin. Saya tak ada makan, boleh minta duit sikit ustaz. Tak ada lagi sekarang ni. Kita rekod. Contoh banyak infak, insya-Allah. Kan? Sebab saya di Yayasan Infak ni dah 13 tahun. Saya cakap dengan staf saya semua, wajib potong dalam bulan-bulan. Tuan-tuan pun kalau potong gaji, saya tak perlu potong. Sebab kita tak sedar bila kita potong. Kan? Apa ni, bila kita bawa duit tu, nekat setiap Jumaat, yang lelaki bagus, perempuan bawa duit, masuk, pergi masjid tu bubur duit. Jangan miss. Nak lagi cantik, subuh besok, buat lagi sekali. Kadang-kadang kita ni lupa betul. Bawa duit, bubur dalam poket, patah balik macam saya kadang bubur duit dalam subuh, sekarang subuh. Sampai rumah nak salin baju kerja, lupa dah bulan tabung. So apa yang saya buat? Auto debit. Kita buat auto debit. Buat je RM1 sehari. Tanpa sedar, dia pukul 5 dia auto. Kan, biasa kan, ada bank kan? BSN pun saya rasa boleh. Apa ni, BSN ke mana, ke bank apa tu. Buat auto debit. Kalau rasa RM5 kali 30, oi, 150 banyak ni. Buat RM1. Baru RM30. Kalau RM1 tu macam kita kurang sangat. Ya Allah pun kita nak berfikir kan. Allah tak kira bukan kita, betul? Jadi umat Nabi Muhammad SAW diberi keistimewaan berbanding dengan umat-umat lain, tak dapat macam kita. Dia tahu dah. Pertama, umur kita pendek. Ketika umur kita pendek, Allah bagi anugerah Lailatul Qadar. Jadi amalan kita kena pada Lailatul Qadar. Kita tak tahu, dia macam sport lah, main tikam lah. Ubu, RM1, kata RM1 lah. Jangan sebut lah RM1 lah. Mula-mula tahun ni kita RM1. RM1, 30 hari, 300 betul? Oh, 300. Bonus 5-6 bulan, betul? Kan? InsyaAllah, amin. Jadi, kalau bonus 5 bulan, kena boleh lebih sikit, 100 hari. Bubur duit, sehari. Kena kata dalam 2 malam 27 tu, Lailatul Qadar. Masya Allah, makan tak habis tuan-tuan. Mesti kena lah, betul tak? 30 malam kita buat. Hari-hari bubur duit dan tabung, mesti kena. Tapi kalau kadang-kadang dia bubur awal hari pertama bubur RM1. Malam kedua, malam minggu, hari Sabtu depan 300. Minggu depan tak kena malam tu. Okey. Tapi kalau kita hari-hari mesti kena, betul? Cuma kita sendiri tak tahu. Tetapi kalau Allah hendaki orang tu boleh rasa malam tu Qadar, dia boleh rasa. Itu satu kelebihan pada orang itu. Tak boleh nak cerita. Dia bermulanya tu Qadar ni lepas maghrib sampai sebelum subuh. Dan pagi itu kita bangun, kita rasa tenang, kan? Langit pun antara terang tak terang. Itu tanda-tanda Lailatul Qadar. Sebab malaikat berduyun-duyun turun ke dunia membayungi, mendoakan kepada orang. Dan masa saya juga, saya cek. Dulu saya jaga masjid, saya buat 10 malam terakhir malam Qiyamul Lail. Lepas tu saya buat perubahan 15 Ramadan bermula Qiyamul Lail. Bermula tahun lepas saya buat 1 Ramadan dah Qiyamul Lail. Saya dah buat lah, kalau tak datang tak tahulah saya dengan jemaah. Tahun ni saya buat 1 Qiyamul Lail, malam 1 Ramadan dah start Qiyamul Lail. InsyaAllah lah, kalau ada rezeki ni buat macam masa saya. Kalau buat tempat lain saya rasa mungkin imam dengan bila je lah 2 orang. Saya kerja lah ustaz, macam mana nak buat? Kita bagi peluang pada orang yang pencen dan sebagainya. Jadi sahur pun bermulanya 1 Ramadan. Jadi masa saya buat serentak. Jadi saya dah buka ruang pada tuan-tuan, kan, carilah di mana-mana tempat yang aktif masjid dia yang dan sebagainya. Malam pertama tu dah 1 juz lebih. Besok pagi Qiyamul Lail 1 juz lebih. Malam 27 Ramadan khatam 30 juz. Pagi esok 27 Ramadan khatam kali sekali lagi. Saya buat 2 kali khatam masjid saya. Mula-mula saya kena tu, apalah ustaz ni. Kami penat lah ustaz. Kalau penat kau 8 kau balik lah. Bagi orang peluang 20. Betul tak?
Kita memang ada khilaf, ada yang buat 8, bukan masalah. Tapi kita bagi ruang kepada orang yang ada 20. Macam saya contohlah, saya pergi masjid mana saya ingat kan 20 punya, habis dah. Kita pergi bingung, alamak, kita rasa, bukan nak action tak, rasa macam kita biasa 20. Bila tuan-tuan cuba buat 20, nanti buat 8, dia jadi kekok. Tapi kalau biasa buat 8, balik nanti biasa. Tapi 8 nak buat 20, mula-mula tu dia kekok sikit. Aduh, lamanya. Kan? Macam mesin saya lagi lah, 1 juz lebih, lagi lama kan. Tapi insyaAllah, lama-lama okey. Itu sebab air saya suruh orang soft pertama, soft kedua, kasih air. Buka. Sap, susun. Siap saya susun. Dengan pekerja-pekerja, mesti saya susun. Itu sebab kalau soft pertama kedua tu, ramai yang akan berebut dulu. Lepas tu dapat air free kan. Cuba datang, siapa pergi Bangi lagi, pergi shopping. Buka puasa tu kat masjid saya. Duduk tengok suasana macam mana. InsyaAllah. Jadi, pertama tadi, infak paling penting, sedekah. Kita nak prepare ni berapa hari lagi ni? Hari ni hari Rabu, Khamis. Jumaat, Sabtu, Allah, 2 hari lagi. Memang the right time saya datang untuk remind diri saya dan tuan-tuan juga. Kalau bukan saya yang remind ataupun saya tak remind diri saya, siapa lagi nak remind kita, betul? Sama-sama, ni bukan untuk saya hebat, kita sama-sama share. Yang kedua, jangan miss baca Quran. Jangan miss. Itu dua. Yang pertama sedekah, yang kedua baca Quran. Hari-hari kalau boleh, lepas subuh ke, sebelum subuh ke, lepas sahur ke, lepas maghrib ke. Macam kita tak sempat kadang lepas maghrib, lepas buka puasa. Itu sebab kalau boleh, buka lah puasa di masjid. Sebab surau. Lepas tu boleh sembahyang jemaah maghrib. Tadi share, ini tak tahu lah pengalaman, bukan pengalaman saya sendiri. Kadang-kadang bila kita kat rumah, biasalah sedap kan. Soya ada, teh hijau, green tea, green mampu saya betul-betul. Waktu apa, cembikai apa semua. Lepas tu kakak lepas makan, relax dulu ke terus sembahyang? Relax dulu. Tengok, bang, 10 minit lagi bang. Alamak, nak habis dah. Lepas tu pergi masjid, parking tak ada. Ini dah benda-benda yang saya alami sendiri. Bukan tuan-tuan lah, saya sendiri alami. Dan alhamdulillah saya dah berapa tahun daripada 2016 bila saya tak pernah buka puasa di rumah. Masjid saya buka. Tapi kecuali lah kalau ada adik-beradik datang, kita korban lah sehari 2 hari kan. Kalau adik-beradik datang, abang datang rumah, abang buka kat masjid. Kita pun raih juga kan, tak suruh. Kalau boleh bawa dia pergi masjid, saya masak kita ke masjid. Contoh lah kan. Tapi yang penting, cuba sedaya upaya kita buka di masjid atau kita boleh solat maghrib berjemaah di masjid. Jadi kita dapat baca Quran. Ya, poin-poin ni. Yang ketiga, buat satu amalan sebab kita bulan Ramadan, pahala dia double. Sembahyang sunat dapat pahala fardu. Kita sedekah 2 kali ganda dapat. Allah. Susun cantik-cantik, jangan miss. Buatlah terbaik supaya kita dapat menambah amalan kita. Saya akui, bukan tuan-tuan saya sendiri pun kita lemah 11 bulan betul. Dengan ujian macam-macam. Ujian anak, ujian suami, ujian isteri, ujian jiran, ujian di pejabat, betul? Saya pun sama-sama. Saya pun kerja juga di pejabat. Allah, dengan bos, dengan anak buah. Kita ni tengah-tengah, tersepit antara anak buah dengan buah. Kan? Jadi kena sabar banyak. Kadang-kadang Allah uji kita apa yang kelemahan kita. Kalau kita panas baran, Allah akan uji bagi marah. Kaya tak? Kalau kita kedekut, Allah bagi uji kedekut, dia ni kedekut tak? Dia ni kedekut tak? Itu jaga. Bila kita niat nak berubah tuan-tuan, contohlah kita ni panas baran. Niat ya Allah, aku nak berubah jadi tak marah-marah. Memang Allah akan bagi ujian nak bagi marah. Bagi marah. Time tu, astagfirullahaladzim. Ni bagi tip. Ada saya sendiri pernah tanya satu tuan guru lah. Tuan guru, kita ni panas baran, apa amalan ni? Saya tanya 2-3 orang, semua jawapan sama. Tahu apa dia amalan dia? Banyakkan selawat. Tanya orang, banyakkan selawat. Rupanya selawat ni, man salla alayya wahida, sallallahu alaihi asyara. Barang siapa, Rasulullah kata, barang siapa berselawat kata sekali, Allah akan balas. Malaikat pun akan balas 10 kali ganda. Allah. Allah kita sebut saja Allah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kelebihan selawat. Satu-satu amalan yang boleh action. Contoh saja membizikir Allah SWT. Tak dosa. Tapi kalau astagfirullahaladzim, itu belagak namanya. Tapi itulah hebatnya selawat. Walaupun kita dah rasa tak ada dosa. Itu sebab selawat ni banyak, itu satu, mengampunkan dosa kita.
Kita selawat je, Allah balas 10, betul? Kita selawat je, naik 1 derajat. Kita selawat je, ampun 1 dosa. Oh, benar. Kita selawat je, mengampunkan dosa. Mendapat 1 kebaikan. Kita selawat je, Allah akan tolak bala. Kita selawat je, rezeki yang tidak duga-duga. Rasulullah kata, siapa yang selawat sehari 1000 dengan akan duduk bersama aku di syurga. Benda simple tapi berat nampak, betul? Benda sangat-sangat berat. Dan saya akui saya sendiri pun kena berat. Cuma di masjid saya akan buat 2-3 bulan majlis selawat. Paling tidak kalau saya lalai pun ada program tu mengingatkan saya balik. Baru Sabtu lepas saya buat bangi berselawat. Saya habis 70,000, tuan. Bukan duit saya di masjid. Yang AJK yang tanpa apa ni ustaz membazir. Astagfirullah. Membazir majlis berselawat. Siapa nak tolong kita di padang mahsyar nanti? Siapa yang nak bagi syafaat kepada kita? Air telaga yang kita nak minum kat Kausar tu, siapa yang nak bagi? Rasulullah. Kalau kita sendiri tak sayang Rasulullah, siapa nak tolong kita? Tuan-tuan, kita nanti di padang mahsyar, kita semua umat daripada Nabi Adam sampai sekarang yang meninggal pada mahsyar tu, meninggal semua, berdiri orang. Kita punya posisi di padang mahsyar berdiri macam ni, tuan. Sebelahnya orang, depan kita orang, belakang orang. Ini dalam kitab cerita. Macam mana keadaan di padang mahsyar. Huru-hara, tuan. Yang tengok mak lagi, yang mak tengok anak lagi, suami kat dunia sayang abang, sayang abang. Kat sana lagi, kan? Isteri tengok suami lagi, suami tengok isteri lagi. Terus apa? Masing-masing nak tuntut. Kat dunia, abang, saya halalkan abang. Dekat sana, masing-masing berebut sebab apa? Nak selamat supaya tak masuk neraka. So, hati-hati. Sayang di dunia belum tentu sayang di akhirat. Siapa nak sama kita, kita pun berduyun-duyun pergi jumpa Nabi Adam. Ya Nabi Adam, tolonglah kami, segerakanlah kami, hisap di kami di padang mahsyar. Tolonglah kami. Dia kata, aku tak boleh tolong kau. Nafsi, dia kata, kau sendiri-sendiri. Bagilah Nabi Nuh, bagi Nabi Musa, Isa sekali Rasulullah. Jumpa Rasulullah. Itu sebab kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Umat Nabi Muhammad, umat yang pertama akan dihisap. Bayangkan berapa ramai daripada Nabi Adam, kan? Nak hisap satu-satu, tuan. Allah. Itu sebab sebelum Ramadan ni, kalau bunyi sentiasa, bukan Ramadan saja, sentiasa bukan nak pagi raya je kita minta maaf. Saya share dengan tuan-tuan. Saya staff saya buat hal, kita sebagai bos kan, salah anak buah kan nak melawan, kan. Saya minta maaf. Tuan pun ni buat. Ego kan, kita bos, apa pula aku nak minta maaf dengan anak buah aku melawan aku, takkan aku minta maaf. Cuba tuan-tuan buat sekali. Saya dah buat lah. Staff saya ni semua ni melawan sekali, tapi dah tak ada lah kat department pergi tempat lain dah. Oh, takak ni. Contoh ni saya share pengalaman saya. Lepas saya tinggal satu hadis. Rasulullah kan suka maafkan orang, kan. Saya pun ingat kisah tu, aku nak buat lah. Saya pun malam tu dia Ustaz hantar meja. Ustaz tak faham. Oh, garang tu ustaz aku ni. Kita lama lah. Saya pun fikir-fikir, aku nak buat secara Rasulullah lah. Lepas ni mungkin kita boleh buat benda tu, kalau anak buah marah, jangan marah balik. Cuba minta maaf. Ada peranan? Kita sebagai buah minta maaf anak buah. Tak berani, kan? Cuba buat. Saya dah buat dah. Tak apa berlaku, nanti saya cerita. Saya pun malam tu, salam. Saya minta maaf je kesalahan dan silap. Sebab kita tak nak pada masyarakat tu. Itu sebab pentingnya ilmu. Kalau kita ada ilmu benda tu, kita akan buat. Kita akan buang ego kita dan sebagainya. Dan saya buat. Tak balas. Okay, tak apa. Lama pun okey dah, ada komunikasi okey. Tak apa berlaku lepas tu. 2 ke 3 tahun lepas tu, dia tanya saya. Nangis-nangis. Ustaz, minta maaf Ustaz. Kenapa nangis? Saya banyak salah dengan Ustaz saya. Tu kesan dia. Dia punya long term dia tu. Akhirnya dia berfikir balik, sambil bila aku nak lawan bos aku. Dan aku salah pun bos aku minta maaf dengan aku. Sampai suami dia cakap apa? Awak ni, dia cerita balik dengan saya. Suami saya marah saya, Ustaz. Kenapa? Saya lawan Ustaz. Tak apa, kita okey je, kita faham. Kan kadang perempuan emosi tak stabil suami. Jadi kita kalau boleh tak kira anak buah ke, bos ke dan sebagainya, dengan suami ke, dengan isteri ke, kita mulakan dengan minta maaf. Walaupun kita maaf, dia cakap maaf. Lepas tu buat lagi. Pedulikan. Itu biasalah kan, rumah kita kan. Abang ni minta maaf. Betul kan? Tak tahu lah kat tempat lain lah kat sini kan. Kita minta macam-macam. Maaf. Lepas tu buat. Minta maaf, minta maaf. Betul? Betul kan perempuan Apa ni? Okey sayang abang,
okey ya abang, saya maafkan. Itu settle. Kita dekat Bandar Masyar pun senang. Bayangkan kita isi lagi lah, suami ni merupakan ketua keluarga dan sebagainya. Ini belum, nanti jadi cerita bab apa, parenting pula, atau bab suami isteri pula, kekeluargaan. Jadi kita cerita pasal Ramadan. Tapi nak ceritanya, kita banyak sabar, ada proses bulan puasa menguji kesabaran kita. Saya kalau dah cakap lagi, terlepas. Orang kata sampai pukul 1 boleh? Boleh? Kata Ustaz, sampai pukul 1 Ustaz. Pukul 1. Saya fikir baru 10.30 ni. Tak ada, diorang kata sampai dalam 11.30 insyaAllah. Jangan risau kita sabar. Saya tahu semua persiapan, nak balik, nak beli kain, baju, nak tempah semua, faham sebab. Okey, balik pada tadi, kan, dengan siapa pun, dengan anak kita ke, siapa kita, maaf. Bulan puasa ni, dan bukan bulan puasa, bermulanya hari ni, siapa-siapa dalam ni, saya rasa je lah, saya tak tahu betul je lah, kalau terasa jangan marah. Siapa-siapa dalam ni gaduh dan sebagainya, udahlah. Lepas saya cakap dia tulis mesej, boleh? Assalamualaikum puan, Assalamualaikum tuan, contoh bukan ni. Kalau tadi sini, alhamdulillah. Minta maaf sesama. Siapa yang mulakan minta maaf, hasil lepas tu insya-Allah dia setenang. Selagi mana kita bergaduh dengan orang tu betul tak, hati kita tak tenang. Tengok muka dia menyampah, terjumpa nak lift. Alamak dia ni pusing. Betul tak? Ni yang saya rasa lah kan. Sebab kita tak lepas. So saya harap lepas ni lepas. Lepas bukan pukul dia, tumbuk dia. Lepas bukan pergi santau, pergi jumpa Tok Bomo, saya nak santau, ni gambar dia. Janganlah macam tu, kan? Kita minta maaf. Okey Ustaz, kalau saya minta maaf, dia tak maafkan. Itu dia dengan Allah SWT. Tuan-tuan dah lepas. Hablum minallah, hablum minannas lepas. Mana kita dengan manusia lepas, kita dengan Allah pun lepas. Allah faham. Kita dah minta maafkan dia. Kadang manusia ikut, aku tak kira. Kau 10 kali minta maaf pun, aku tak akan maafkan. Kau tak maafkan, kau siap dulu kepada masyarakat. Kita tak nak sangkut. Kita bila ada masalah dengan orang dan sebagainya, nak masuk syurga je, kena panggil. Nanti dihisap tuan-tuan. Allah katanya, wahai si Fulan, okey, dah habis semua kan? Kau dah ambil harta bini, kau dah ambil pahala kau, mak kau dah ambil pahala, anak dah ambil. Siapa dalam ni yang ada nak petikaikan lagi? Cuti baru satu sama Allah dia katakan, saya ya Allah. Kita pun tengok dia. Wih, Mamat ni tak nak tengok kat dunia. Apa Allah tanya, ya Fulan, apa yang kau nak tuntut dengan saya, dengan dia ni, si Ali dia katakan. Dulu masa kat dunia, dia tak senyum dekat aku. Jaga tuan-tuan. Tak senyum pun kena tuntut. Padahal tak kenal orang tu. So kena senyum. Assalamualaikum. Tapi jangan senyum pelik-pelik lah. Orang kata kau nak senyum kambing. Kena hati-hati. Mana setiap perkara nak ceritanya akan dihisap. Itu kadang dengan saya dengan itu pun Allah. Dan kita sama-sama cuba perbaiki diri kita dan sebagainya. Dan banyakkan istighfar juga. Istighfar. Dalam bilik ni semua ada buat dosa, betul? Tak payah tuan-tuan lah, saya sendiri pun. Hanya Allah dengan kita je yang tahu. Kan? Kita cuba udah lah, kan? Sampai bila benda tu kita nak teruskan dan sebagainya. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap manusia pasti akan mati, kita tahu bila kita mati. Kadang-kadang kita buat dosa, malam bangun tahajud, minta ampun, ya Allah ampun dosa aku. Besok bangun 2-3 kali buat balik. Minta ampun balik, buat balik, kan? Mudah-mudahan kita sentiasa dengan istighfar. Sekurang-kurangnya Rasulullah sendiri pun istighfar 70 kali. So kita buatlah sekurang-kurang 70 kali. Astagfirullahaladzim. Benda simple, kan? Dan yang lain, apa yang kita perlu buat lagi persiapan Ramadan kita. Jadi kita seperti macam tadi, seperti sembahyang, solat dan berdoa. Berdoa jangan lupa. Ini pesan saya, sebelum break, dah masak ke apa ke, 10 minit sebelum break ataupun 5 minit sebelum break, sebelum buka puasa jangan buat apa. Kita sebagai suami, kalau ada yang buka puasa di rumah, okey anak-anak, sayang, abang nak doa sikit. Di situ tempat makbul doa, tuan-tuan. Di bulan puasa ni banyak spot. Macam kita pergi umrah lah kan. Dekat ada ni sembahyang ada doa, menghadap pintu Kaabah, tempat makbul doa. Dekat ni, dekat sa'i, dekat tempat sa'i tu ada kan. Tempat-tempat doa spot. Biasanya mutawif akan bagi tahu. Okey, sini tempat spot macam doa. Begitu juga Ramadan. Spot tempat doa makbul salah satu dia sebelum buka puasa. Sepanjang kita puasa dah tempat spot dah. Tapi dia lebih spot lagi dekat sebelum buka puasa. Jadi depan ni okey, rehat semua 5 minit. Abang nak baca doa sikit. Abang seri baca doa sekarang. Adalah abang dah hafal sikit sekarang ni. Ni bawa buku kecil kan.
Kita tengok buku pun tak apa, kan? Doa Ramadan pertama contoh. Kita tak tahu nak doa apa. Kita ambil, baca doa. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin semua, amin, amin. Bayangkan waktu tu suasana macam mana? Waktu tengok 1 minit 30 saat lagi tu masuk Allah barik lana fi ma razaqtana. Allah berkasubna wa ikamanna wa ala zika aftarna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Contoh. Waktu azannya sam terus ambil kurma dulu. Itu sebab di kami saya biasanya buka puasa dengan kurma, kuih-kuih sikit dengan buah ke solat maghrib dulu. Itu lebih aman. Tapi itulah Ustaz, depan mata ayam bakar. Sebelah dia budu Ustaz, mana boleh tahan. Budu pula ada durian pula dalam tu. Bukan tempoyak, durian. Saya cerita, saya boleh makan budu tu sebab ada durian tu. Bapak mentua saya dia letak durian. Kau makan budu. Saya kata saya tak makan budu ya. Orang tua saya, orang kan, saya share lah macam mana saya boleh makan budu. Kan? Kita orang Perak kan, orang KL mana ni? Ni tempoyak ke? Bukan, ini durian. Saya cuba, betul durian dalam budu kan? Rupanya durian betul tu, dia lagi sedap pada tempoyak. Bubur dalam budu, cuba tengok. Sebab dia ada manis semua kan. Kalau tempoyak ni dah macam pasam sikit kan. Ini original macam mana? Cuba buat. Balik Terengganu kita makan budu kan. Jadi tadi doa jangan lupa tempat spot tadi. Doa sebelum subuh. Itu pun salah tempat spot. Tunggu waktu sebelum azan subuh. Tunggu waktu sebelum azan. Kalau pasal kadang-kadang kita tengok orang tua kan ada duduk asal depan dia. 5 minit, 10 minit sebelum azan dia duduk. Itulah tanda-tanda satu spot untuk kita mati baik. Husnul Khotimah. Ada satu Bilal di masjid lain. Saya tanya waris dia, apa amalan mati meninggal hari bulan puasa hari Jumaat? Kita kalau boleh doa, ya Allah mati hari yang baik di tempat yang baik, doa. Mati dalam husnul khotimah, doa. Borak-borak ada, dia kata rupanya ada juga arwah ni sebelum waktu-waktu ni dah duduk kat depan. Itu tips-tips lah kalau kita nak mati dalam keadaan baik. Kalau boleh kita semua mati dalam baik, amin, insyaAllah. Itu kita doa Allahumma husnul khotimah, mati kat aku dalam mati. Allahumma tahtim, lainlah ya Allah husnul khotimah, wala tahtim alaina ya Allah bisu'il khotimah. Doa banyak-banyak. Kalau tak tahu bahasa Arab, ya Allah matikan aku mati yang baik, di hari yang baik, di tempat yang baik. Mudah-mudahan di hari yang baik itu kita meninggal kalau cantik lepas Zuhur, Khamis itu dah. Ulama mengatakan, ada setengah ulama mengatakan itu dah mati hari Jumaat. Sehingga azan subuh, sebelum subuh hari Sabtu. Kalau kita meninggal dalam waktu itu, insya-Allah sensor kubur lepas. Baru sensor kubur lepas. Sahabat Nabi nangis lalu di tepi kubur. Dan Sayyidina Umar menangis. Rasulullah sahabat tanya, "Ya Sayyidina Umar, kenapa kau menangis kalau di tepi kubur?" Dia kata, "Aku lalu tepi kubur ni, aku terfikir macam mana nasib orang yang meninggal. Kalau dia dari dalam kubur dia selamat, selamat dah di akhirat. Tapi kalau dalam kubur kena seksa, belum tentu selamat di akhirat." Kalau kita cerita pasal, saya belum cerita pasal macam mana sakaratul maut. Ini kira kisah lain, tapi sentuh sikit-sikit lah. Sakaratul maut ni, sakar tu sakit. Seperti dia kalau bahasa Arab. Maut, mati ya. Sakar, maut. Malaikat akan tarik nyawa kita daripada kaki. Terus kadang-kadang kita tengok orang kejang kaki, dia tarik-tarik naik ke lutut, naik ke peha, naik ke perut, sampai gorah-gorah. Gorah-gorah ni lah kerongkong. Waktu itu kita dah tak nampak ni, kita nampak saya nampak Tuan Haji, nampak je ni. Bila kita nak sakaratul maut, Allah dah keluar hijab, tak nampak lah. Kita nampak alam lain lah. Benda gaib ni kita wajib percaya. Ada kemati. Itu sebab kita ada rukun iman, betul? Percaya pada malaikat. Kalau kita tak percaya malaikat, mana ada malaikat ni? Kalau tak percaya, habis kita jatuh akidah kita. Kita kena percaya qada Allah, kita kena percaya mati. Kena tahu. Kita tengok apa saksi orang mati macam mana. Tengok kalau orang yang bukan beriman mati macam mana. Dia sentak. Kan? Sampai untuk kita tengok guling-guling kan. Itu kematian. Memang Allah janjikan orang yang kan Islam dia akan Allah ni. Orang beriman lah. Kalau orang yang tak beriman, dia akan Allah akan tarik tu. Kalau orang yang beriman, dia akan tarik slow-slow. Sampai kalau orang beriman, orang mati syahid tu tuan-tuan, Allah nampakkan syurga dah. Cepat-cepat sampai dia suruh mereka, kau tak jangan cepat. Itu orang yang
mati syahid, orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, dia suruh malaikat tu segerakan mati. Tapi kalau orang yang tak beriman, orang yang bermasalah banyak, dia suruh lambatkan tarik sebab nak mati. Sakit tuan-tuan, ibadat dicincang 70 kali mati petang. Kalau kita dengar bab mati ni, tuan-tuan semua lagi pergi awal masjid semua. Dia kata, kenapa? Ustaz tadi ceramah, takut dengan matinya. Tapi sehari lepas tu esok okey balik. Normal balik lah. Itu sebab kita kena selalu duduk dalam majlis ilmu. Ada yang remind kita. Saya sendiri pun, tuan-tuan, saya depan tuan-tuan pun, saya sendiri pun dekat masjid, saya belajar juga. Sampai sekarang saya belajar lagi, buka kitab. Bila kita belajar tuan-tuan, rupanya banyak benda ilmu yang kita tak tahu. Takkan habis. Ilmu Allah takkan habis. Saya belajar kitab Ta'lim tu tentang kelebihan ilmu, kelebihan muncul ilmu macam ni, panjang cerita dia. Tuan-tuan tahu tak kelebihan dia apa? Itu baru sikit je malaikat mendoakan, betul? Allah mendoakan, malaikat mendoakan ampunkan dosa orang dalam majlis ilmu ni. Rupa dalam kitab tu ada lagi cerita, saya tambah sikit. Dah ada ilmu ni citation. Ikan-ikan di laut mendoakan juga, tuan-tuan. Allah, hebat kan? Ikan, Ustaz? Ya. Ini takkan saya tipu. Ulama dalam kitab cerita ada. Bukan ikan-ikan di laut. Ikan di laut banyak kan? Berapa trilion ikan. Tangkap ada, tangkap ada. Mereka mendoakan, ya Allah ampunkan dosa orang yang duduk dalam majlis ilmu. Bukannya ikan saja, pokok-pokok, batu yang dekat luar, semua mendoakan. Pada tengok mereka doakan, dia pun doa, ya Allah ampunkan sipulan-sipulan yang berada dalam majlis ilmu, majlis zikir, majlis khatam Quran dan sebagainya, majlis selawat. Jadi tak rugi. Bila saya belajar gitu, ya Allah, kita terfikir aku ni tak boleh miss. Kalau boleh jangan miss. Kan penat macam mana pun. Sampai itu sebab masjid saya buat postmortem. Ustaz, saya tak sempat, Ustaz, jam. Kuliah maghrib, sampai maghrib dah habis kuliah, Ustaz tak sempat. Tak apa, aku buat kuliah isyak. Masjid saya ada kuliah isyak, tuan. Tak ada alasan. Kuliah isyak, Ustaz, kuliah isyak, datang. Lepas isyak ada kuliah lagi. Pening kan? Kita buat je apa yang kita boleh buat. Ustaz-ustaz yang main kuat, walaupun ada 10 orang, dia mengajar juga. Sebab dia kata malaikat ramai, saya tak kisah. Sebab dia ada ilmu, dia nak cerita pada dia. So masjid saya Isnin, Rabu, Jumaat ada kuliah isyak. Sepanjang Ramadan kita buat kuliah. Kalau boleh di surau-surau di sampai nanti, kalau boleh setiap hari itu buat kuliah Zuhur. Kalau ada buat video dakwah, kalau kelab kebajikan dan sebagainya buat kuliah Zuhur. Kalau tak ada, pergilah surau-surau berdekatan atau masjid berdekatan dengan pejabat kita, dia dengar tazkirah dan sebagainya. Walaupun kita buat tadarus pun boleh, lepas tu kita pergi ke majlis. Buatlah macam mana. Atau tak sempat juga Ustaz, pergilah dekat surau masing-masing, kat taman masing-masing. Tapi jangan miss. Utulul ilma kulli muslim wa muslimin. Talabul ilma fariidah ala kulli muslim. Tuntut ilmu itu fariidah. Fariidah itu wajib. Bukan sunat. Sunat je macam ilmu. Tak. Bila kita ada ilmu, kita akan beramal, betul? Kita akan beramal, kita akan buat berdasarkan ilmu. Tapi kalau kita tak tahu benda itu, macam kita nak amal? Kita takkan buat. Contoh, kita masuk masjid, apa nak baca? Ada doa dia. Contoh, kita nak pakai serban, ada doa dia. Kan? Kita nak masuk rumah, keluar tandas, masuk tandas, bangun tidur, semua ada doa, betul? Bila kita tahu benda itu, kita beramal tak? Beramal. Bila beramal dapat tak fadilat-fadilat dia? Kita tahu pula kelebihan untuk surah Al-Mulk sebelum tidur. Tiba meninggal. Salah satu rahmat lah. Kan? Tiba baca Al-Mulk meninggal malam tu, cantik. Sebab apa? Surah Al-Mulk akan jadi peneman kita dalam kubur nanti. Tuan-tuan, tuan-tuan, dalam kubur dah tak ada siapa dalam tempat kita. Kecuali amalan kita. Salah satunya surah Al-Mulk yang akan menemankan kita. Dia satu makhluk Allah SWT juga. Tak percaya? Meninggal. Aku tahu. Dari saya nasihat je lah. Jadi yang paling penting, insyaAllah macam tadi, tuan-tuan pergi masjid kaya saja. Bukanlah nak belagak masjid saya, tidak. Saya share, mungkin boleh ambil idea-idea tu. Saya pun sama juga, pergi masjid lain saya ambil idea tu. Masjid saya ada satu tabung, nama dia tabung tak patuh syariah. Saya terfikir jiran saya telefon saya, Ustaz, saya ada duit haram, Ustaz. Ustaz jangan tanya duit apa. Jiran saya. Berapa ribu? 5,000 je, Ustaz. Banyak juga lah 5,000. Saya tak tahu nak bagikan siapa, Ustaz. Ustaz ambil duit ni boleh tak? Bagilah, buat hantar mana-mana. Sebab duit haram ni, duit yang tidak patut syariah ni, kita tak boleh belanja, makan. Mari makan, tak boleh. Kan? Shopping ke, tak boleh. Jadi duit-duit yang tidak patut syariah, kita kena
buat yang benda-benda yang yalah, buat jalan ke, betulkan tandas ke, yang benda-benda yang tak yang kotor. Sebab duit tu dia kotor. Jadi saya terfikir dia tu, saya buka satu tabung dekat masjid saya, tabung wang tidak patut syariah / duit haram. Tahu apa berlaku tu Pak? Saya share. Ada satu bulan tu, saya lupa, bulan 10 ke bulan 9 tahun lepas, saya cakap bendahara saya, buka. Betul, kadang-kadang orang malam-malam dia tengok line clear kan, dia buat duit. Tahu baru tu saya buka malam tu, saya buka besok pagi dengan bendahari saya semua, kita okey duit. Tahu ada berapa duit haram tu? 25,000. Oh, kita kaya, sudah kaya. Dia lipat cantik. Saya kata alhamdulillah. Mana dia mungkin tak tahu letak mana dia dah. Nak apa ni, nak bagi tengok malu kadang-kadang. Tuan, nak bagi dia sikit duit haram ni. Malu dia bagi JK. 20,000, not 100. Ya Allahnya. Apalagi kami pun buat tandas baru kan. Buat baru tandas kan. Untuk penggunaan muslim-muslim. Jadi benda-benda tu alhamdulillah dia ada kesedaran. Sampai masa dipikir esok main judi, tiba-tiba hari tu main jackpot menang pula. Total kalau pergi R&R service dekat UK, boleh main jackpot. Zaman dulu lah saya itulah ikut rumah saya sama belajar duduk London, pergi Manchester ke apa kan, kalau pergi ada highway kan, mana ada tol kan. Kan tempat R&R dia services boleh 5 pence, 1 pence boleh 10 pence, dia boleh main keluar duit. Bodoh. Zaman tu lah, budak-budak saja kan. Habis itu pun gitu. Tak belanja pun kan, jangan belanja saja doang. Tak tahu benda dah, itu je ada kat UK, dekat arena dia. Sini jangan, arena sini ramai yang main judi kan. Jadi nak cerita ni, kita cubalah buat yang terbaik tahun ni. Ini ke sebulan dah, 3 minit lagi kan. Kita buat yang terbaik tahun ni. Boleh? Contoh kan? Yang 8 kita buat 20. Bukan apa, memang ustaz 8 boleh, 20 boleh. Betul. Cuba kita fikir balik, kalau 8, ni saja share lah. Nak buat 8-20 terserah tuan-tuan. Kita baca Fatihah apa-apa 16 kali kan, kalau 8 kali 2, 16. Betul tak? Satu rakaat kita baca, satu rakaat 1, so 2, 8. Betul? 8 rakaat, 8 lah. Tapi kalau 20, berapa kali kita baca surah Fatihah? Berapa lama kita dengar imam tu baca? Telinga pahala dapat, kita semak Quran buka. Imam saya suruh tutup. So belakang ada backup lagi, kalau salah diorang akan tegur. So imam tarawih saya semalam saya bayar 600. Bagi diorang semangat sikit. Buat ada persediaan, tutup, tak mau buka. Ni buka, tak syok, tak feel. Kita ambil yang al-hafiz yang betul-betul. Masjid saya ada tafiz. Apa yang saya buat, mana-mana anak tafiz yang dah habis syahadah. Masjid saya buat syahadah. Syahadah dengan khatam dua benda beza. Khatam ni habis 30 juzuk, tak ada apa dah. Tapi dia akan lupa. Syahadah ni dia kena ulang hari 2 hari. Hari Sabtu start, hari Jumaat pagi sebelum subuh start. Sabtu maghrib habis 30 juz. Bayangkan baru saya 2 hari lepas saya mak anak saya 25 juz. Daripada pagi pening saya 2 hari. Macam mana saya reka main pun tengok dah 3 line lepas dah. Orang Allah bagi anugerah otak kat dia, masya-Allah. Kan? Jadi saya bagi hadiah apa anak-anak tafiz saya. Siapa yang ada syahadah 30 juz habis, sebab saya buat live kan kat masjid saya bagi pergi umrah. Alhamdulillah bulan puasa ni 3 orang pergi umrah. Bagi semangat kat orang. Bukan duit saya pun, saya ketuk dekat travel tu. Apa sedekah sikit kan. Sponsor nak saya buat ada berkat travel tu. Okey Ustaz. Ada Rusia bagi, Peda Travel bagi. Sebenarnya ada dia nak sponsor, kita kena cari. Kan? Ustaz-ustaz tu alhamdulillah. Jadi duit itu sedekah, kita ada manfaat kepada anak-anak kita. Dan travel tu bila kita ada berkat kat situ, sponsor pula nak tafiz, Allah Akbar. Fresh pula bawa habis 30 juzuk. Bayangkan, tonton seperti mana tadi sahabat saya beritahu kan. Di zaman tabi'in in qata illa min salasin, sadaqatin jariyatin awalin yanfa'u awalin salihin yad'ulah. Bila mati kita semua, 3 perkara yang tinggal apa dia? Sedekah jariah tadi, wakaf kita, sedekah kita. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, doa anak yang soleh. Cubalah Ustaz. Ada juga dapat ceramah dari saya, Ustaz. Saya anak saya 5, Ustaz. Saya tak sempat nak suruh hafal Quran. Tak apa. Lepas dah terlambat, lepas. Tak payah. Cari anak tapi mana sponsor. Ustaz, berapa seorang budak ni? 200 je. 200 budak kita transfer. Tafiz adik saya di Perak. Saya pun ada tafiz kat Perak lagi. Macam tu, kami cari tukang restoran ni, dia sponsor 2 orang. Restoran ni sponsor seorang.
sponsor anak-anak tapis. Sebenarnya jangan main-main, nampak je restoran tu kadang-kadang maju apa semua, ada something dia buat. Bukan sebab dia pasal bomo tak lah. Kan? Mungkin dia banyak infak, dia bagi masjid ni. Masjid saya sebelah tu Petronas. Dia sponsor untuk apa? Ustaz kata saya nak sponsor duit minyak van jenazah. Klik. Macam kita Korps Sahabat mungkin ada something untuk bagi pahala, niat ya Allah, bagi pahala kepada semua anggota Korps Sahabat, sumbang mana-mana. Dapat pahala tu jalan berterusan, daripada orang bawah sampai orang tak boleh pahala. Begitu juga saya malu dengan presiden saya, kata bos, Datuk, kita kena buat something untuk wakaf. Dan Alhamdulillah angkasa sendiri menyumbang kepada Yayasan Infak saya 1.5 juta setahun untuk kita beli. Dan kami beli bangunan dan sebagainya, seperti tadi Ustaz Ikram dah cerita tadi, sahabat saya dah cerita. Bila beli bangunan wakaf ni, pahala dia panjang tuan. Kalau tuan-tuan pergi masjid, tengok ada tabung wakaf, tabung sedekah biasa bagi juga, tabung wakaf lebihkan. Di mana-mana lah, tak kira bukan Yayasan Infak ke mana-mana, di kampung ke mana ke, lebihkan wakaf. Sebab pahala wakaf sampai kiamat. Bagaimana tuan-tuan meninggal, kan, pahala itu masih jalan. Saya dah 13 tahun kempen orang pasal wakaf. Dan satu lagi, kita ada masalah apa-apa, mudah Allah mudahkan. Dan yang paling penting bila kita banyak sedekah, yang paling utama, Allah hindarkan kita pada fitnah, dajjal, atau orang yang dengki kita, tolak pahala. Nampak simple. Dalam hadis, Adau mardakum bisedekah, sembuhkan penyakit kamu dengan sedekah. Nampak? Rasulullah bagi tahu. Bukan ada logik apa cerita sedekah dengan penyakit. Dia ada kekuatan, 7 kekuatan kelebihan bersedekah. Apa dia? Saya akan datang. Tak adalah. Okey, yang pertama, Allah akan jauhkan kita daripada api neraka. Allah akan lindung. Yang kedua, di pada masyarakat nanti tuan-tuan, ada 7 golongan yang di bawah arsy Allah SWT. Salah satu siapa dia? Golongan orang yang banyak sedekah. Orang yang selalu cinta masjid. Kalau kita melihat, ada semua begitu, kalau kita menyaksikan orang tu pagi petang pergi masjid, itulah Allah akan jamin dia syurga. Allah bagi tip macam-macam, Rasulullah bagi tip macam-macam dalam hadis dia, supaya kita menggalakkan dalam datang ke masjid. Dan kita lagi, patutnya selalu kena turun masjid dan sebagainya. Saya sebab jadi pengurusi masjid tu, saya jadi teraktif juga. Apa-apa kena datang dan kita, ujian pun sangat besar, tapi Allah mudahkan. Percayalah cakap saya, tuan-tuan banyak sedekah, banyak infak, banyak berwakaf, datang satu masalah, cepat hilang. Saya dah alami. Tuan-tuan pernah tak langgar kita orang tak marah? Pernah? Jarang kan? Biasanya, apa ni cik langgar kita saya? Ni cerita pelik kan saya. Saya bulan puasa, 4 tahun lepas lah, sebelum PKP. Yalah, malam, lepas tarawih kami mesyuarat kan. Ini masa lagi mesyuarat kan, lepas tarawih lah, siang saya kerja. AJK saya tahulah. Ustaz Bat kata saya kalau buat mesyuarat dapat isyak. Bagaimana kita kerja? Pagi tu saya mengantuk. Bukan bulan puasa, bukan bulan puasa, bulan biasa. Saya hentam kereta dia keluar. Abang okey? Dia tak marah aku. Okey. Abang dah makan? Pernah jumpa tak? Kena langgar kita orang bertanya dah makan belum? Saya dah kena. Saya kata mamak ni tak betul ke apa? Gila ke apa? Tanya makan dah lah saya langgar kereta dia. Belum, tak sempat pergi jabat dia. Tak apa bang, saya ada 3 nasi lemak. Abang ambil 1, isi saya 1, saya 1. Saya macam terfikir, apa yang aku dah buat ni? Kita langgar kereta dia, patut orang marah lah kan. Duduk, saya pergi sondol kereta belakang. Bukan dia sondol saya sondol dia. Kita belakang salah, ya Allah, kita mahu dia. Tak apa bang, ni abang nasi lemak, abang ambil 1 Okay, tak apa bang, abang relax. Saya pergi lepas polis. Abang saya kita abang saya pun call to him. Lepas tu saya fikir, apa benda? Mungkin, mungkin ini saya share. Mungkin keberkatan kadang-kadang kita infak, kita sedekah, kan? Ini saya bagi tip. Kadang-kadang itu baru sepihan. Dan yang paling best, kalau tuan-tuan, saya nak cadangkan tuan-tuan juga, bermula hari ini saya banyak bagi tip ni. Kalau pergi makan, tolong bayar meja orang lain yang kita tak kenal. Itu tip saya buat. Tapi, tengok kalau dia banyak duit tu, tak payah cari orang tua-tua. Tengok, kesian. Saya kadang-kadang, saya cakap Kedah kan, tengok suami isteri tu makan, tengok lauk pun tu dadah, siang kan. Bagi kat kaunter tu, bang, meja tu. Kita tak kenal makcik tu. Buat, cuba. Macam-macam tips saya dah try buat lah. Saya share, bukan nak tanya saya bagus tak, kita share. Saya buat yang pelik-pelik sikit yang supaya orang tak tahu pun. Lepas tu, apa berlaku ke saya makan, ada orang bayar. Saya dah pening lah, siapa pula bayar. Tuan-tuan akan rasa macam tu nanti. Dah sampai nikmat tu mana insyaAllah.
Niat tuan-tuan tu insya-Allah sampai. Carilah budak-budak kan. Bayangkan. Memang kita nampak simple, kita tak perasan benda tu. Tapi saya sebab saya dengar kuliah satu ustaz ni. Saya pun saya buat lah macam ni ya. Saya try buat. Dulu yang kedua seronok katul, sekarang tu dah pakai atas cenggu semua tu. Katul pun sama kita bagi belakang. Bagi RM2 kata tol dulu RM1 kena bayar RM2 bang kita belakang. Tak kenal pun. Saya pernah kena kejar tu, nak tengok siapa yang saya lari cepat. Kita buat apa saja selain daripada kita bagi makan kucing ke makan burung ke apa, benda baik. Cuba benda-benda yang rare yang lain. Tapi kalau kaya sikit isi minyak, orang belakang kali itu kita dahsyat tu. Ramai pula yang isi minyak dia kan. Tapi kalau ada mat motor belakang kita contoh, jangan letak dulu, bang ada yang isi. Try buat. Dia mesti sebesar lah, tak apa. Dia pun RM7, RM10 je pun motor kan. Saya pun alah apa. Lepas tu satu lagi cashier kalau kita pergi kat isi minyak tu. Tak payah ambil balance lah. Berapa dek? RM67.30. Dia bagi dia ambil RM2 tu. Cuba buat. Dia punya appreciate kat kita. Kita tak tahu mungkin masa tu dia nak makan dia tak ada, kita tak tahu. Mungkin Allah hantar kita, tolong dia. Walaupun dapat simple RM3-4, bagi dia satu nikmat yang tak terduga. Itu baru kita cerita benda tu, tuan-tuan akan rasa satu kesihatan kita akan, insya-Allah Allah mudahkan. Yang kedua, bab duit ni tak cerita lah, bukan mana rezeki bab duit saja. Kadang-kadang tuan-tuan tiba dapat duit, pijak lah duit. Benda-benda yang pelik-pelik, tuan-tuan buat benda tu insya-Allah. Banyak bagi tip tadi, yang penting bagi orang makan, tanya orang makan yang tak kenal lagi baguslah. Kalau boleh, kalau kat office kita tu, kita belum lupa bayar. Jangan kalau bajet bulan ni aku bayar lebih kan, bulan besok dah makan apa. Jangan risau. Niatlah. Penting-penting, yang paling penting kita niat tolak bala. Kan? Mana tahu kita na'udzubillah pukul Allah takdirkan, presiden pukul 4. Dengan kita sedekah tadi, kita belanja orang makan, Allah hindarkan. Sebab la yadul qada illa binu'a. Tidak akan berubah satu ketentuan. Allah dah takdirkan kita mati sekali pun, kalau Allah kata nak ubah, extend bulan depan, minggu depan, tak apa. La yadul qada illa binu'a. Tidak akan berubah satu ketentuan Allah. Allah takdirkan satu benda melainkan illa bidu'a, melainkan dengan doa. Kita doa banyak. Ya Allah ni doa dan sedekah dan sebagainya. Jadi saya rasa itu saja. Dah terlebih 5 minit, minta maaf. Tadi diorang bagi 11.30 je. Dan saya ucapkan, saya mohon maaf jika ada salah dan silap, bukan tunjuk pagu dan sebagainya. Tapi saya share ilmu yang saya ada sikit. Dan cuba praktis. Tanda-tanda ilmu berkat, kita rasa nak buat benda tu. Dan kedua, kita nak bagi tahu orang tu. Itu tandanya ilmu kita dapat berkat. Dulu saya rajin menulis. Kalau ustaz mengajar, saya menulis. Tapi ramai alhamdulillah sini semua mazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tahu macam mana amalan dia dahsyat. Dia kalau belajar kitab, dia tengah belajar sebelah kanan, dia tak nampak belah kiri, itu kau terhafal. Jadi kita semua macam Imam Syafi'i insya-Allah. Amin. Saya kena tegur depan, saya duduk depan ustaz tu. Oi, awak tuan macam Imam Syafi'i di bantai saya. Saya tak tahu. Ni pengalaman saya sendiri, tapi tak ada saya gurau je. Buku tak bawa, pen tak bawa, alamak. Kita ni nak ilmu kena ibarat macam binatang luas. Kita dapat tangkap binatang, kita ikat dulu. Macam tu juga ilmu. Terduduk saya depan tu. Tak je share. Lepas ni, kalau pergi surau masjid, bawa buku kecil tulis. Sebab kadang kita boleh ulang. Dalam handphone lah, Masya Allah, dalam handphone. Boleh dalam handphone. Saya sangat baik, bukan sini. Sini bagus, dalam handphone semua. Masya Allah, hebat. Alhamdulillah. Dan saya rasa itu saja. Insya Allah, walaupun ilmu sedikit, kita share sama-sama. Kita yang paling beramal ilmu yang kita ada. Boleh? Dan insya-Allah Ramadan kali ini lebih baik daripada tahun sebelumnya, dan kita semua tergolong daripada orang beriman sikit. Dan mungkin saya baca doa sikit boleh untuk sama-sama kita. Bukan doa penutup, tapi doa untuk majlis saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا قبل الموت التوبة وعند الموت الشهادة وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت
والنجاة من النار والعافية عند الحساب. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم توحيدنا وسلم معرفتنا وسلم ذرياتنا وسلم أخلاقنا وسلم أجسادنا وسلم أرواحنا وسلم آباءنا وسلم أمهاتنا وسلم أولادنا وسلم إخواننا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah Rahman Rahim, ampunlah dosa kami ya Allah, dosa-dosa kami yang sebelum ini ya Allah, yang semasa yang akan datang ya Allah. Ya Allah Rahman Rahim, ampunkan dosa adik ibu bapa kami ya Allah, ampunkan dosa isteri kami ya Allah, ampunkan dosa adik-beradik kami ya Allah, ampunkan dosa jiran kami ya Allah, ampunkan dosa seluruh umat Islam yang hidup maupun yang telah pergi meninggalkan kami ya Allah. Ya Allah Rahman Rahim, masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu ya Allah. Jauhkanlah kami daripada azab api neraka-Mu ya Allah. Kami tak sanggup mengharungi ke dalam masuk ke dalam neraka-Mu ya Allah. Hindarkanlah kami, jauhkanlah kami daripada azab kubur ya Allah. Ya Allah, lindungilah kami daripada azab kubur, azab api neraka ya Allah. Ya Allah Rahman Rahim, terimalah segala amalan kami ya Allah, amalan sedekah, amalan wakaf kami, amalan apa saja yang kami buat ya Allah. Terimalah, kami takut apa yang kami buat tidak diterima oleh-Mu ya Allah. Ya Allah Rahman Rahim, dengan anugerah Ramadan yang Kau berikan ya Allah, Kau berilah kekuatan kepada kami untuk menambah amalan kami di bulan Ramadan ya Allah. Ampunlah dosa kami ya Allah ketika kami sentiasa berzikir nama-Mu ya Allah. Jadikan lidah-lidah kami sentiasa menyebut nama-Mu ya Allah. Ya Allah Rahman Rahim, berilah syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kami untuk sama-sama kami bersama Rasulullah dan ya Allah yang akan bantu kami di pada masyarakat nanti ya Allah. Ya Allah Rahman Rahim, ada kata antara kami ini ada yang sakit ya Allah, Kau sembuhkanlah ya Allah. Ada kata antara kami ada masalah keluarga ya Allah, Kau jauhkanlah ya Allah. Kau berilah kedamaian kepada mereka ya Allah. Ya Allah, ada antara kami ini ya Allah yang bermasalah keuangan, Kau berilah rezeki pada mereka ya Allah. Mudahkan mereka untuk membayar hutang piutang sebelum kami meninggal dunia ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, panjangkan umur kami supaya dapat kami terus beribadah kepada-Mu ya Allah. Kami tak sanggup menghadapi sakaratul maut ya Allah. Tapi dengan ini yang kami mohon padamu ya Allah, Kau ringankanlah sakaratul maut ketika kami mati nanti ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih